bank sekarang ni memang dah jadi keperluan. Lagi-lagi kalau hari tu kita banyak pakai phone kan, memang bateri confirm cepat habis. Okay wait, ni aku nak recommend power bank yang aku tengah pakai sekarang ni. Wireless magnetic power bank dengan kapasiti 10,000 mAh daripada Vention. Jarang aku jumpa power bank yang dia ada phone stand built-in macam ni tau. So kalau aku dekat cafe ke kedai makan ke, aku boleh charge phone dan sambil dia jadi phone stand. Dia support sehingga maksimum 15 watt untuk wireless charging ni, dan 20 watt kalau hampa guna kabel untuk USB Type-C ni. Dan kalau hampa nak charge serentak dua device, wireless dan kabel, tak ada masalah weh. Serius, memang function. Dan dengan grade magnetic N12 ni, dia punya magnet ni memang kuat. So apa tak perlu risau nak jatuh dah. So dan bagi aku, dia punya size dan dia punya berat ni, dan bila kita cantum dengan phone pun, dia taklah terlalu bulky sangat. Kalau kita masuk kat poket tu pun lepas lagi lah. So dan hampa pun kalau nak cari power bank, make sure power bank yang ada warranty tau. So dan power bank daripada Vention ni didatangkan dengan 1 tahun warranty. Dan ada digital display dekat bahagian belakang power bank ni untuk nak tengok percentage bateri yang tinggal. Dari segi kualiti, jangan risau, memang solid. Lagi-lagi dekat bahagian phone stand ni, aluminium tau. So memang kukuh lah. So hampa boleh dapatkan power bank ni dan hidup dengan tenang daripada bateri tiba-tiba padam. So boleh dapatkan link untuk belian aku dah sediakan kat bawah.